Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Zaliha binti Muhammad, pensyarah kepada kursus JWCP 1042 Penulisan Akademik, Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas Kelas Matematik 2, Ahli Kelas Matematik 2, penonton serta pendengar yang saya kasihi sekalian. Jadi pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membincangkan mengenai keutuhan dan kejelasan penulisan wacana dalam salah satu artikel yang kami pilih yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri. Ini merupakan tugasan ketiga dalam untuk kursus JWCP 1042 Penulisan Akademik. Jadi mari kita berkenalan dengan siapa yang ada dalam kumpulan ini. Jadi pertama sekali saya, Cikgu Nurse Nurfalah binti Muhammad Khairi. Saya, Cikgu Ladayah binti Yusof. Dan saya, Cikgu Anis Mazul Faizati binti Baharin. Baiklah, seterusnya. Jadi tugas yang ketiga ni mempunyai tema dia, iaitu wacana ilmu melalui pelbagai media. Mari kita fahami dulu apa yang tema ini katakan. Jadi yang pertama sekali, wacana ilmu. Apakah itu wacana ilmu? Wacana ilmu ialah percakapan atau pertuturan yang berkaitan dengan sesuatu bidang ilmu yang dipersembahkan dalam bentuk yang berurutan dan lengkap. Jadi apa yang maksudkan sini ialah apa-apa sahaja cara kita menulis atau kita bercakap mengenai ilmu, jika ia dipersembahkan dalam bentuk yang berurutan dan lengkap, ia boleh dikatakan sebagai wacana ilmu. Seterusnya, medium. Apa tu medium? Medium ialah bahan atau sesuatu yang menjadi perantara bagi menghasilkan sesuatu kesan. Ini definisi yang saya dapat daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kalau berdasarkan tema ini secara keseluruhannya, ia maksud penyampaian ilmu melalui pelbagai medium, iaitu seperti buku, teknologi, media sosial dan bersemuka. Seterusnya. Mari kita kenali apa itu penandu wacana. Jadi penandu wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan idea, menyusun alur pemikiran dan memastikan kesinambungan antara ayat atau perenggan dalam penulisan atau percakapan. Slide seterusnya. Ini merupakan contoh-contoh penandu wacana yang sesuai kita gunakan semasa penulisan ataupun semasa bercakap bagi menyusun idea-idea kita dengan baik. Jadi untuk slide-slide yang seterusnya ni, ini merupakan tajuk kepada artikel tu, Martabatkan Bahasa Melayu dalam Arus Media Sosial, yang ditulis oleh Syahana Syukri dan diterbitkan pada 22 April 2025. Jadi artikel yang kami tunjukkan ni, next. Sampai habis lah. Sampai habis artikel. Artikel yang kami tunjuk ni akan dibincangkan atau dibetulkan pada akhir nanti. Jadi ini ada 9 slide. Baiklah, jadi pertama sekali kita lihat pada keutuhan wacana. Apa itu keutuhan wacana? Jadi pertama sekali keutuhan wacana ia membincangkan tentang kesinambungan antara satu isi dengan satu isi yang dibincangkan dalam satu artikel. Jadi pertama sekali kami dapat simpulkan keutuhan wacana dalam artikel yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini disusun mengikut susunan yang logik. Jadi pertama sekali artikel ini dia bermula dengan pengenalan isu, iaitu tentang memartabatkan bahasa Melayu dalam arus media sosial. Dan penulis seterusnya
mengenal pasti masalah, membincangkan masalah, kesan dan langkah penyelesaian yang patut diambil oleh pelbagai pihak di dalam negara kita. Dan akhir sekali, penulis artikel ini mengakhiri penulisannya dengan penegasan semula terhadap peranan bahasa Melayu dalam media sosial. Okey, jadi artikel yang disusun ini adalah disusun mengikut susunan logik dan baik untuk diterima oleh pembaca-pembaca di luar sana. Jadi pertama sekali kita lihat kepada bukti yang saya tunjukkan kepada anda, iaitu pertama sekali, namun dalam kerancangan penggunaan media sosial terdapat kebimbangan terhadap penggunaan bahasa Melayu yang semakin dipinggirkan. Iaitu ayat ini diambil daripada perenggan ketiga dalam penulisan tersebut. Ayat yang kedua saya ambil ialah dalam perenggan ke-10, iaitu ayatnya berbunyi, oleh itu, usaha berterusan perlu dilaksanakan bagi memastikan bahasa Melayu terus kukuh dan dihormati sebagai bahasa kebangsaan. Jadi, melalui kedua ayat ini kita lihat pada pertama, perenggan ketiga membincangkan tentang masalah yang dihadapi ataupun bermula dengan pengenalan isu memartabatkan bahasa Melayu dalam media sosial. Kemudian perenggan ke-10 membincangkan tentang usaha-usaha yang perlu diambil. Jadi daripada susunan ayat susunan pemerengganan, ia merupakan mengikut susunan logik dan mengikut turutan. Dan hubungan antara kedua-dua bahagian ini menjadikan isi ini disusun dengan jelas dan logik daripada segi sebab dan akibat. Menyebabkan menyebabkan pembaca dapat menyusun idea dan buah fikiran mereka untuk membaca artikel ini dengan lebih faham. Okey, jadi seterusnya kita lihat kepada keutamaan wacana yang kedua, iaitu artikel ini mempunyai kesinambungan ayat dan perenggan yang baik. Perenggan dalam penulisan ini disusun supaya setiap isi baru berkait dengan isi sebelumnya. Dan penggunaan penanda wacana antara satu perenggan ke perenggan dan satu ayat ke satu ayat dalam satu perenggan menjadikan aliran idea ini tidak terputus. Saya berikan contoh, saya berikan bukti dalam perenggan ke-6. Sebagai contoh, karya sastra klasik dan moden memang memerlukan kepastian pembaca untuk benar-benar memahami mesej di sebalik keindahan diksi yang digunakan. Okey, jadi dalam perenggan ke-6 ini dia mengaitkan satu ayat kepada satu ayat yang lain dalam satu perenggan dengan menggunakan penanda wacana sebagai contoh. Jadi pertama sekali penulis membincangkan tentang isi yang ingin dikemukakan dalam perenggan tersebut. Kemudian penulis menggunakan penanda wacana sebagai contoh untuk menggabungkan contoh yang sesuai dengan isi yang dikemukakan. Seterusnya dalam perenggan ke-18, pemberian pengiktirafan dan penghargaan merupakan usaha untuk memelihara martabat bahasa Melayu di dunia media sosial. Jadi penggunaan penanda wacana ini seterusnya mengaitkan antara satu perenggan ke perenggan yang lain. Jadi penggunaan penanda wacana di sini mengaitkan antara isi tentang usaha yang perlu dijalankan atau diambil oleh pihak tertentu. Jadi membincangkan tentang usaha satu kepada usaha dua. Jadi melalui penggunaan penanda wacana ini, penggunaan ini menonjolkan kefahaman penulis dalam mengawal kesinambungan wacana dalam penulisannya. Okey, jadi keutamaan wacana yang terakhir kami akan kemukakan ialah pengekalan kesatuan topik yang baik. Dalam penulisan ini, penulis mengekalkan dan menyebut topik serta isu artikel dalam setiap perenggan.
Jadi apabila penulis menyebut topik dalam setiap perenggan, pembaca dapat mengenal pasti dan dapat memastikan bahawa topik yang dikemukakan tidak lari daripada topik asal. Ini menunjukkan bahawa penulisan berkisarkan satu topik yang sama. Contohnya, media sosial perlu dijadikan wadah untuk memperkasakan bahasa Melayu, bukan sekadar tempat hiburan atau promosi. Untuk contoh kedua, dalam perenggan yang lain, pendidikan memainkan peranan penting dalam memupuk rasa cinta terhadap bahasa ibunda dalam kalangan generasi muda. Jadi melalui kedua-dua ayat ini, dia menunjukkan bahawa yang pertama sekali bahawa kedua-dua ini mengisarkan tentang di bawah satu topik yang sama, walaupun isinya atau fokusnya sedikit berlainan. Jadi seterusnya saya teruskan kepada pembentang kedua. Okey, terima kasih kepada saudari Billah dan saudari Nuris. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kejelasan wacana. Okey. Yang pertama, apabila kita melihat suatu penulisan, kita akan melihat struktur penulisan tersebut. Antaranya lah, ada pengenalan yang jelas. Contohnya tentang penulisan ini tentang isu bahasa Melayu di media sosial. Seterusnya, dalam penulisan itu kena ada macam perbincangan mengalir yang secara logik daripada masalah kepada kepentingan dan akhirnya kepada penyelesaian. Dan bagi setiap perenggan penulisan tersebut perlu membincangkan tentang satu aspek yang tertentu. Seperti artikel penulisan tersebut, pengenalan artikel menerangkan tentang cabaran bahasa Melayu di media sosial dan fenomena ia adalah peningkatan dan bahasa rojak. Selain itu, dia juga menerangkan tentang kepentingan bahasa sebagai identiti dan penyelesaian bagi penyelesaian ini ialah peranan pendidikan, teknologi, influencer dan kandungan. Jadi, penulisan ni dia termaktub sebagai wacana yang tersusun dengan baik dan mudah diikuti. Seterusnya, okey. Dalam penulisan tersebut juga dia mempunyai bahasa yang jelas dan mudah difahami. Apa yang kita anggap dia sebagai bahasa yang jelas dan mudah difahami, antara kekuatannya adalah dia penulisan ni menggunakan bahasa Melayu yang baku tapi dia tidak terlalu formal. Seterusnya, ayat yang digunakan tidak terlalu panjang dan kompleks. Kerana kalau ayat suatu penulisan tu dia terlampau panjang dan sangat kompleks, ia memberi impak kepada pembaca dan memberi satu masalah kepada pembaca kerana dia perlu mengambil masa untuk mentafsir sesuatu ayat tu. Seterusnya, istilah yang digunakan dalam penulisan ni dia dijelaskan balik. Contohnya dalam tulisan ni dia ada tulis tentang cloud computing dan dia terang juga cloud computing ni apa. Sebenarnya dia adalah pengkomputeran awam. Okey, contoh dalam artikel ni ayat ni ialah media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok dan Twitter telah mencipta satu budaya komunikasi yang serba ringkas, padat dan pantas. Jadi sebenarnya berdasarkan ayat ni,
dia nak jelaskan tentang bahasa Melayu bukan sahaja berperanan penting sebagai alat komunikasi tetapi juga merupakan identiti nasional dan lambang perpaduan bagi rakyat Malaysia. Jadi, kesimpulan bagi bahasa jelas dan mudah difahami ni, jadi ia dimudah fahami oleh khalayak umum. Seterusnya. Okey. Selain itu juga istilah yang tepat dan konsisten. Apa dimaksudkan dengan istilah yang tepat dan konsisten ni? Istilah yang tepat tu maksudnya sebab kita ada perkataan yang sinonim. Jadi kita kena guna perkataan tu sesuai dengan keadaan tu dan konsisten. Maksudnya kalau kita guna A daripada atas, kita kena guna A je sampai kesimpulan. Kita tak boleh guna A tiba-tiba dekat perenggan kelima B, lepas tu dekat kesimpulan C. Okey. Antara contoh dekat penulisan yang menunjukkan istilah yang konsisten ialah dia menggunakan media sosial. Bahasa rojak, bahasa Selangor serta generasi muda. Tapi penulisan ni dia ada macam sedikit isu, antaranya ada kesalahan ejaan seperti WhatsApp. Sepatutnya dia ada S dekat perkataan, dekat hujung perkataan tu, tapi dia terlupa letak. Itu mungkin ada sedikit masalah teknikal dan inkonsistensi kecil. Dia kadang guna media sosial, kadang dia menyiratkan dengan menggunakan perkataan platform digital. Seterusnya. Okey. Selain tu juga mesej yang ditulis tu mudah difahami. Maksudnya mesej utama yang dia nak sampaikan kepada pembaca tu difahami dengan mudah. Jadi kalau kita baca artikel tersebut, mesej utama dia ialah bahasa Melayu perlu dipelihara di media sosial melalui usaha bersama semua pihak untuk memastikan ia kekal relevan sebagai identiti bangsa. Berdasarkan mesej utama ni, kita ada penegasan mesej dia. Contohnya, dia ulang beberapa kali dalam konteks yang berbeza. Lepas tu, daripada tajuk pun dia dah jelas dia nak cerita pasal apa. Selain tu juga, kita dah bagi tajuk yang jelas, mesti kena ada huraian yang menyokong tajuk tu serta hujah yang kukuh dan tepat. Selain akhir sekali, dia ada seruan untuk bertindak. Dia ada macam galakkan supaya pembaca ni membantu juga secara tidak langsung. Bukan itu saja, dia ada sub message yang jelas. Sub message ni kita tahu dia sebagai macam satu message yang tersurat. Contohnya lah, ada beberapa contoh yang saya dapat kaji berdasarkan artikel ni. Antaranya ialah media sosial ni dia mengancam bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu adalah identiti bangsa. Yang ketiga, semua pihak perlu berperanan. Jadi antara peranan ni ialah pendidik, influencer serta kandungan. Yang terakhir ialah bahasa perlu berkembang tanpa hilang identiti tersebut. Seterusnya.
Okey. Akhir sekali saya akan menerangkan tentang contoh dan huraian yang sesuai. Berdasarkan penulisan artikel ni, dia memberi contoh serta huraian yang sangat sesuai berdasarkan tajuk yang diberikan. Dan okey. Yang pertama ialah bahasa rojak. Dia memberi contoh apakah ayat yang menggunakan bahasa rojak. Contohnya ialah for those yang nak booking boleh DM I laju-laju. Seterusnya, bestnya view kat sini. Itu antara bahasa rojak yang ada dalam tulisan ini sebab dia nak menunjukkan macam mana contoh bahasa rojak. Okey, seterusnya bahasa Selangor. Okey, contoh dia ada yang dalam penulisan ni adalah cundu awik kau. Seterusnya lantak kau lah dan ada yang lainnya. Okey, akhir sekali dia ada menunjukkan contoh-contoh kempen kreatif. Antaranya hashtag bahasa Melayu selalu di hati. Seterusnya program Minggu Bahasa Melayu serta program sayembara menulis puisi dan banyak lagi. Okey, berdasarkan apa yang saya bagi contoh ni, dia memberi huraian yang sesuai. Jadi setiap contoh yang diberi ni, dia huraikan kesannya. Seterusnya dia dijelaskan kenapa benda ni terjadi. Dan akhir sekali, lepas dia memberi contoh, dia mengaitkan dengan cara penyelesaian. Macam mana kita nak selesaikan benda ni. Dan itu saja daripada saya. Saya memberi peluang kepada orang lain. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Anis. Jadi, selepas kami membincangkan tentang keutuhan dan kejelasan wacana dalam artikel ini, ingin kami mengemukakan pengubahsuaian kepada artikel ini mengikut kefahaman dan penambahbaikan yang sewajarnya dilakukan. Okey, jadi yang pertama sekali, pengubahsuaian yang pertama ialah pengukuhan dari segi contoh konkret. Isi artikel ini boleh diperkaya dengan bukti empirikal dan contoh semasa. Maksudnya, apabila penulis telah mengemukakan isi yang perlu dibincangkan dalam artikel tersebut, dalam perenggan tersebut, maka sewajarnya bukti empirikal atau bukti yang kukuh wajar ditulis. Dan ketiadaan data atau statistik menjadikan hujah ini bersifat umum. Contohnya, penulis boleh memasukkan kajian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2023 mendapati dan seterusnya. Jadi, apabila bukti yang kukuh dimasukkan, bukti yang daripada satu kajian yang pasti dilakukan dan dimasukkan ke dalam perenggan tersebut sebagai contoh, ini dapat meyakinkan pembaca tentang isu yang dibincangkan kerana contoh ini dikaitkan dengan situasi sebenar isu semasa. Tambahan pula, penambahbaikan ini tidak betul-betul terdapat dalam contoh harian semasa. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Nuris untuk membentangkan. Baiklah, terima kasih Cikgu Bilan dan Cikgu Ani. Seterusnya, antara pengubahsuaian yang boleh juga kita lakukan lagi ialah mengenai penada wacana. Jika dilihat penggunaan penada wacana sepatutnya betul dan kedudukan ayat juga pada saya perlu betul.
Antara satu kesalahan yang saya boleh kesan dalam artikel ini ialah pada perenggan ke-10, iaitu ayatnya, oleh itu usaha memelihara martabat bahasa Melayu amat penting bagi memastikan bahasa ini terus hidup dan diangkat dalam arus globalisasi. Pada saya, ayat tu sepatutnya diletakkan pada perenggan yang sebelum tu. Sebab jika kita lihat oleh itu, penanda wacana oleh itu selalunya sebagai penegas. Jadi penegas ni ayatnya selalunya di hujung perenggan. Tapi dekat sini diletakkan oleh itu sebagai penanda wacana untuk ayat pertama. Jadi tak sesuai lah kat situ. Seterusnya. Okey. Ejaan pula. Ejaan perlulah menggunakan ejaan perkataan yang betul. Jadi kesalahan yang saya dapat lihat di perenggan ni, iaitu di perenggan 10 baris yang terakhir, iaitu ayat yang saya rasa ini mungkin kesalahan teknikal yang sepatutnya mungkin dia nak memasukkan penggunaan ayat yang dramatis, tapi mungkin ada kesalahan teknikal dan membuatkan ayat tu pelik. Seterusnya, maaf saya kat situ bukan sepatutnya ejaan, yang tu sepatutnya perkataan. Penggunaan perkataan yang sesuai. Contoh kesalahan dia ialah pada perenggan ke-13 baris ke-5. Di mana dia kata, sebagai contoh kempen hashtag Bahasa Melayu Selalu di Hatiku boleh dibina menerusi video pendek. Pada saya, kalau kempen, saya rasa maksud ayat di sini maksud kempen tu dijalankan secara online, bukan secara fizikal. Dan saya rasa perkataan dibina tu pelik dekat situ. Jadi saya rasa perkataan dijalankan lebih baik, lebih sesuai lah. Dan yang terakhir, yang terakhir ialah pemerengganan dalam artikel ni. Perenggan sepatutnya diformatkan supaya selari dan bilangan baris perlu seragam. Apa yang saya lihat kesalahan dalam artikel ni, ada susunan perenggan dia tidak sama, iaitu di bahagian kiri dan kanan tak sama, dan juga sepatutnya perenggan kedua dan seterusnya dalam artikel ni sepatutnya dijarakkan pada baris pertama, jarak untuk melamakan ia perenggan yang baru. Tapi dalam artikel ni satu pun perenggan tidak dijarakkan. Jadi dia nampak pelik lah dekat situ, tidak mengikuti format artikel yang betul. Dan lagi satu, perenggan dia pun perenggan yang dalam artikel ni tidak seragam. Ada perenggan yang hanya sebagai contoh ada 5 baris saja, tapi perenggan di bawahnya ada hingga 9 baris. Jadi tidak seragam di situ. Sepatutnya satu perenggan perlu mempunyai 6 hingga 9 baris. Dan saya rasa itu format yang betul untuk pemerengganan. Seterusnya. Jadi ini ialah rujukan, inilah artikel, link kepada artikel yang kami ambil. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Anis semula. Okay, terima kasih kepada Cikgu Nuris. Okey, daripada apa yang kami bincangkan ini, kami boleh buat satu kesimpulan daripada kita menerangkan tentang keutuhan wacana, kita terangkan pasal kejelasan. Okay, daripada penulisan ni, kita boleh tengok dia masih boleh kita rujuk serta kita boleh baca penulisan tu, sebab penulisan ni ada yang betul dia, ada yang sedikit macam ada masalah teknikal yang perlu dibaiki sikit. Jadi oleh itu kita sebagai pembaca ni, kita mungkin boleh menambah lebih baik lagi penulisan tersebut dan kita ambil mana yang betul serta kita membaiki mana yang salah.
Dan itu saja bagi kesimpulan ini. Terima kasih.